Dulu iblis sahaja, hanya dia sahaja beribadat kepada Allah bersama dengan para malaikat. Walaupun dia bukan malaikat, dia daripada keluarga jin ataupun syaitan, diciptakan oleh Allah daripada api. Iblis ketika Allah cipta, dia jadi makhluk yang baik. Kemudian dia naik, kedudukannya naik, meningkat, disayangi oleh Allah, sehingga dia diangkat. Hanya yang diciptakan daripada api ini hanya satu sahaja di waktu itu di langit. Iblis diangkat ke langit, yang lain semuanya para malaikat yang tidak melakukan dosa kepada Allah. Malaikat dia tidak ada dosa, iman malaikat dia tak turun, dia tak naik, dia sentiasa beriman, dia tiada dosa. Waktu itu ada seorang makhluk yang hari ini kita kenal nama iblis. Dia bukan malaikat, tetapi banyak ibadahnya, tinggi ilmunya iblis ketika itu. Subhanallah, subhanallah. Dia ibadat sehinggalah Allah menciptakan Adam, manusia pertama, ayah kita semua. Ni semua ni adik-beradik ni, saudara mara. Allah cipta Nabi Adam, kemudian Allah pamerkan Adam kepada malaikat dan juga iblis. Bilangan malaikat sangatlah ramai. Tuan-tuan nak bayang bilangan malaikat ramai macam mana? Lebih banyak daripada bilangan butiran pasir. Kerana Allah menciptakan malaikat, dalam satu hadis yang dhaif, Allah menciptakan malaikat lebih kurang 90% daripada keseluruhan makhluk. Ramainya malaikat. Iblis satu waktu itu, iblis seorang. Allah cipta Nabi Adam, Allah arahkan ke semua malaikat dan Nabi Adam, usjudu li Adam. Allah cipta Nabi Adam seorang je, seorang Adam. Lalu Allah arahkan kepada semua, usjudu li Adam. Sujud kepada Adam, bukan sujud ibadat, tetapi sajdatu takrim, sujud untuk memuliakan. Lalu kesemua malaikat sujud. Tuan-tuan bayangkan bilangan malaikat yang ramai, kesemuanya sujud kepada Nabi Adam sekali, dengan sujud ihtiram, sujud memuliakan, kerana ia arahan Allah. Kesemua malaikat sujud. Peratus malaikat yang sujud adalah 100%. Tiba-tiba ada seorang makhluk berdiri, namanya iblis. Dia tidak sujud. Ketika itu iblis sudah merasakan kenapa dia nak sujud, sedangkan dia makhluk yang alim, sedangkan dia makhluk yang berilmu, dan juga makhluk yang banyak ibadah. Kenapa saya nak sujud kepada satu makhluk? Saya tu iblis. Kenapa saya nak sujud kepada satu makhluk yang baru diciptakan, makhluk junior? Selalu yang junior ni kena basuh baju, yang tingkatan satu kan, kena bully lah di sekolah kak. Orang senior ni dia berasa kena hormat lah, kena hormat dia senior. Bila iblis tengok satu makhluk baru diciptakan tiba-tiba nak suruh sujud, maka iblis berdiri, dia tak sujud. Semua para malaikat sujud.